Kebun cili fertigasi saya pernah beberapa kali dilanda ribut. Pada tahun 2008, beberapa kali pokok-pokok cili saya tumbang disebabkan ribut. Saya bersama pekerja terpaksa menaikkan semula pokok-pokok cili yang tumbang. Memenatkan, tapi bukanlah satu masalah yang besar. Saya hanya perlu tanggalkan tali sokongan pokok, naikkan kembali pancang besi dan ikat semula tali di dawai pancang. Pernah juga pada tahun 2008, bumbung stor kebun saya diterbangkan ribut. Tapi itu juga bukanlah satu masalah kerana pada ketika itu saya mempunyai modal untuk memperbaikinya semula. Sememangnya di tahun antara 2007 hingga 2010, kebun cili saya memberikan keuntungan yang lumayan. Namun, bermula tahun 2011, masalah mula timbul. Hasil cili mula berkurangan kerana masalah penyakit. Ditambah pula dengan harga cili yang terlalu rendah yang kadang-kala di bawah harga kos menyebabkan saya mula mengalami kerugian. Saya terpaksa meminjam duit dari mak saya untuk menampung perbelanjaan keluarga saya. Memasuki tahun 2012, keadaan sedikit baik apabila saya beralih kepada tanaman timun. Walaupun keuntungannya tidaklah selumayan cili, namun ia dapat menampung perbelanjaan saya sekeluarga. Malangnya pada tahun 2013, saya ditimpa musibah berganda. Harga timun jatuh menjunam. Pada bulan Mei 2013 pula berlaku ribut. Kebanyakan pokok timun dan pancangnya tumbang. Menaikkan kembali pokok timun dan pancangnya adalah suatu kerja yang sukar kerana pokok timun sangat berat, tidak seperti pokok cili. Banyak besi pancang yang patah terpaksa saya gantikan. Saya telah memperkuatkan lagi pancang di kebun saya dengan lebih banyak besi dan dawai pancang diikat bersilang-silang. Habis segala modal yang saya ada. Namun, ribut sekali lagi melanda pada bulan September 2013. Ini merupakan ribut yang terkuat saya lihat pernah berlaku di Meru, Kelang. Berpuluh-puluh pokok besar tumbang menghempap rumah-rumah penduduk. Banyak tiang elektrik turut tumbang. Tak terkira jumlah rumah yang bumbungnya diterbangkan angin. Malah, saya melihat sendiri atap-atap genting simen sebuah rumah perumahan hilang diterbangkan ribut. Ketika kejadian saya tiada di Meru, apabila pulang, ibu mertua saya menceritakan bagaimana dia memeluk erat anak saya kerana bimbang bumbung rumah runtuh. Mendengarkan itu, saya segera pergi ke kebun. Dengan penuh pasrahnya, saya menyaksikan kesemua pokok-pokok timun saya dan pancangnya telah tumbang. Musnah sama sekali. Saya benar-benar pasrah. Betul-betul pasrah. Saya sudah tidak ada modal lagi untuk membina kembali pancang-pancang itu. Apatah lagi tenaga untuk saya bersendirian membersihkan kerosakan yang berlaku. Terlalu berat untuk saya. Aku dah tak peduli lagi. Saya tutup suis-suis pam air di kebun dan saya terus pulang ke rumah. Saya tinggalkan kebun itu terbiar begitu saja. Saya sudah tak peduli lagi. Saya tak mahu fikir bagaimana saya nak menyara keluarga saya. Saya sudah letih. Saya tak nak fikir. Saya tak mahu fikir. Saya hanya mahu baring dan berehat. Tenangkan fikiran. Awak kerjalah dengan bapa kita kat pasar tu, kata isteri saya. Ya, memang selama 2 tahun kebelakangan itu, saya sudah beberapa kali membantu bapa mertua saya menjual daging di pasar. Kenapa tidak saya bekerja saja dengan dia? Lagipun dia sudah tua dan telah beberapa kali menyatakan hasrat mahu bersara. Biar saya saja gantikan dia. Hasrat dinyatakan kepada bapa mertua dan dia setuju. Sekelip mata saya dikurniakan dengan rezeki baru. Alhamdulillah.